Seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang dari kediamannya di program perumahan rakyat Taman Nagasari, Kepala Batas pada pagi Jumaat ditemui meninggal dunia akibat lemas di sebuah kolam takungan pada hari sama. Mangsa, Mia Adeja Suraidi yang merupakan anak autism dilaporkan keluar dari rumah kira-kira jam 8 pagi sebelum kehilangannya disedari. Difahamkan, kanak-kanak tersebut tidak boleh berkomunikasi dan mempunyai ciri kurang memberi tindak balas sosial, menyukarkan usaha pencarian oleh ahli keluarga dan penduduk setempat. Sebelum itu, waris mangsa telah membuat rebahan awam bagi mendapatkan bantuan orang ramai, menjejaki kanak-kanak berkenaan dengan harapan mangsa dapat ditemui dalam keadaan selamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jitra, Noor Azhar Tajuddin berkata, Pusat Gerakan Operasi Kedah menerima panggilan kecemasan pada jam 4.26 petang, memaklumkan terdapat kejadian lemas melibatkan seorang kanak-kanak di kawasan kolam takungan berhampiran lokasi kediaman mangsa. Menurutnya, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jitra bergegas ke lokasi kejadian, sejurus menerima panggilan.